Baik, saya sekarang berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, yang mana lokasi ini merupakan tempat penganjuran bagi Labuan International Sea Challenge untuk tahun 2025, yang mana program ini telah pun berlangsung selama 3 hari dan pelepasan bagi acara memancing laut dalam telah pun berlangsung pada 22 April yang lalu. Baik, bersama saya sekarang Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, iaitu Tuan Muhammad Sukuran Taib. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit mengenai penganjuran LIAC 2025 ini dan mungkin beberapa acara utama yang di-highlight untuk dalam program ini. Okey, Alhamdulillah kita telah pun memulakan LIC 2025 ni pada 22 April yang lepas, di mana sebanyak 12 acara telah pun dicadangkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 5 hari ini. Dan pada hari ini kita telah pun memulakan acara, termasuklah dari segi 4 acara utama, di mana mancing laut dalam telah pun dimulakan pada 22 yang lepas, dan kita ada kayak marathon, mini marathon yang melibatkan sepanjang 22 km di antara pesisir pantai Pulau Labuan hingga ke Pulau Papan dengan Pulau Daat, dan kita ada kayak mengelilingi Pulau Labuan itu sendiri sejauh 21.2 km. Dan kita ada satu lagi Regatta Race 2.0 yang melibatkan 60 peserta. Pada masa yang sama, maknanya ada beberapa acara telah pun dimulakan, dan kita masih lagi menunggu acara-acara yang akan dipertandingkan. Di mana 8 acara yang telah pun kita perkenalkan, termasuk pertandingan bola tampar pantai, termasuk pertandingan silat pantai, termasuk pertandingan mancing, sukan rakyat, dan juga pengisian pentas. Itu antara pengisian program yang telah pun kita laksanakan sepanjang 22 hingga 26 hari bulan hari ini. Baik Tuan, jika dilihat kepada acara-acara yang ada, Daiwa Deep Sea Challenge, iaitu memancing laut dalam ni merupakan salah satu tarikan utama, memandangkan hadiahnya juga agak lumayan, dan mungkin Tuan boleh ceritakan ataupun kongsikan hadiahnya dan penyertaan dari negara mana yang ada mengikuti acara ini. Okey, kita juga berterima kasih kepada penganjur-penganjur utama dan juga yang menaja pertandingan mancing laut dalam ni, terutama Daiwa sendiri yang telah pun menyumbang sebanyak RM94,200 sebagai sebahagian daripada hadiah utama yang telah kita tetapkan. Dan dari segi isi Invest Bank itu sendiri yang telah menyumbang sebanyak RM20,000 secara tunai, dan juga restoran tempatan kita, Restoran Bayu, yang menyumbang RM3,000 sebagai hadiah untuk tangkapan istimewa tuna itu sendiri. Dan dalam konteks ini, hadiah yang telah dipertandingkan, yang kita katakan, hadiah pertama berjumlah RM45,000, hadiah kedua berjumlah RM15,000, hadiah ketiga RM10,000, dan hadiah keempat RM5,000. Okey, itu antara hadiah yang telah kita tetapkan menjadi satu tarikan baru kepada LIAC. Dan melibatkan penyertaan daripada peserta-peserta antarabangsa. Kali ini LIAC 2025 memberi satu kalianan, di mana sejumlah 89 peserta antarabangsa yang terlibat dengan pertandingan mancing laut dalam itu, di mana 48 adalah daripada Hong Kong, 40 daripada Singapura, dan 1 daripada Amerika Syarikat. Ada selebihnya 123 lebih kurang itu daripada pemancing tempatan. So itu antara keunikan yang kita dapat, di mana memancing laut dalam ini telah menjadi satu tarikan baru kepada Labuan, di mana jumlah penyertaan peserta-peserta antarabangsa semakin tahun semakin meningkat dengan jumlah yang saya nyatakan tadi. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk acara LIAC 2025 pada kali ini. Kembali semula ke Angkasa Puri.